Jangan pakai tiles yang saiz 2 kaki kali 2 kaki untuk toilet kecil. Sebab apa? Dia akan nampak distort, dia akan nampak tak proportion. Ini adalah rupa toilet klien kita yang katanya dah tak ada harapan ni Fila. Macam mana kita nak makeover toilet ni kan? Dia punya jamban cangkung ni kita akan tukar jadi jamban duduk. Lepas tu semua tiles-tiles yang ada ni kita akan buang dan gantikan dengan tiles 2x1. Sebab yang ni tiles 1x1 kan, dia kecil tak cantik. Untuk dinding semua ni kita akan cat baru. Dan ceiling dekat atas, cuba tengok. Ceiling kat atas ni kita akan buat plaster ceiling dan exhaust fan. Cuba tengok ni kan. Kipas ni ya Allah, bahaya ni kalau jari ni putus jari Fila. Saiz toilet ni 5 kaki kali 6 kaki sahaja. Shower ni kita akan tukar shower head baru. Dekat sini pun kita akan tukar pakai hand bidet. Dekat sini kita akan tukar jadi jamban duduk. So Fila nak pergi cari tile. Jom ikut Fila. Setelah kami berjalan ke sana dan kemari, inilah yang kita decide untuk ambil. Dia tak banyak corak sangat. Kita nak nampak macam plain, tapi tak mau plain sangat. Dia kena ada something juga situ. Kita buat separuh tile, separuh lagi dinding kan. So yang atas tu kita akan cat warna biru. Sini kita nak neutral plus contrast baru dapat gabungan warna cantik. Okay, so kita dah pun cari WC. Okay, WC jamban Yang ni kita ambil yang style one piece. Okay, hampa kalau hampa nak mudah untuk cuci toilet, ambil style one piece tau. Ni je option yang kita ada yang affordable harga dia. Shower head kita pilih yang style macam ni. Kita tak mau colour macam ni sebab nanti dia cheap, dia keluar colour kan. So kita ambil colour yang stainless steel ni. 3 function, satu yang ni, 2 yang ni, dan yang ni untuk ambil semayang wuduk lah. Kita nak maximize storage tapi kita tak mau nampak cluttered dan tak mau nampak terlalu banyak sangat cabin yang kita letak. So kita ambil cermin macam ni dan kat belakang dia ada storage kat dalam dia. So berus gigi ke apa semua ke yang kecil-kecil semua tersimpan belakang. Kita sebenarnya cari lampu bulat-bulat lah, lampu bulat macam ni. Tapi mari tengok sini. Lampu ni dia sesuai untuk bedroom tau. Kalau tak kiri kanan katil tu sesuai lah. Tapi kalau tak dekat toilet ni tak sesuai. So kita nak cari something yang macam bulat, comel, tapi not too big dan not too small dan nampak sesuai dengan toilet. Ni downlight 6 inci yang kita beli. Okay, make sure beli downlight macam ni Okay, so yang ni kita panggil downlight sebab dia masuk ke dalam ceiling lah. Ini kita beli exhaust fan yang jenis ceiling punya. Yang ni size dia 10 inci. Depa kata ni tak bunyi kuat. Lampu ni 4000K. Kita nak tengok warna dia macam mana. Dia jadi macam ni lah kalau 4000K. Okay, nampak tak? Dia tak terlalu kuning, dia tak terlalu putih. Progress hari ni kita dah pun buat ceiling plaster. Lampu dinding yang Fila beli. So nanti jamban kita akan letak sini WC. And then dekat sini takkan ada sinki, cuma